Sebelum saya beli handbag RM8,000, saya akan pastikan saya ada emas RM8,000 dulu. Tuan-puan, ramai orang salah langkah. Dapat bonus, dapat komisen yang besar, terus fikir nak beli apa. Sedangkan benda yang pertama kita patut fikir, apa aset yang boleh jaga nilai duit kita. Saya pilih emas, tuan-puan, bukan sebab nak nampak bergaya, tapi sebab emas 999 ni tak lapuk dek zaman. Tiap tahun nilainya makin naik. Handbag pula lepas keluar kedai, nilainya terus jatuh. Itu beza aset dan liability. Saya bukan larang anda beli barang mewah, tuan-puan, tapi mindset tu kena betul. Nak reward diri boleh, tapi pastikan kita ada aset lebih dahulu. Sebab tu, tuan-puan, saya nak pesan, beli emas dulu, baru beli handbag. Biar duit kita kerja untuk kita dulu, baru kita boleh enjoy dengan tenang. Nak mula simpan emas? Klik link di bio dan saya tunjukkan caranya sekarang.